Okey geng, pada tahun 2026 ni masih lagi berbaloi tak kalau korang nak beli MacBook? Okey, jawapannya sebenarnya geng, MacBook pada tahun 2026 sangat-sangat berbaloi. Cuma tengok atas korang punya penggunaan macam mana. Kalau penggunaan korang mungkin lebih kepada nak buat kerja sahaja, sebenarnya aku kata masih lagi smooth, masih lagi kalau nak buat light editing memang sangat-sangat best guys. Kecuali apa dia punya keburukan dia kalau korang, contoh kalau korang nak orang kata apa, nak main game, nak main game ataupun nak buat heavy editing, dah dia orang kata apa, dah tak berapa nak sesuai sangat dah. Nak main game pun boleh, tapi korang kena main game yang light sahaja. Okey, kita sentuh daripada segi display dia. Kalau korang tengok display dia ni memang sangat-sangat lawa. Aku tak pasti dia guna display apa, mungkin full HD, mungkin full HD, aku rasa bukan full HD tapi boleh pergi sampai 2K, 2K tak silap aku. Dan dia punya display dia memang sangat-sangat vibrant. Korang tengok sendirilah. Yang ni aku buat. Yang ni kalau korang orang kata apa? Yang ni yang paling dim, yang ni yang paling bright lah. Kalau dekat luar ni mungkinlah tak berapa nak nampak cerah sangat. Okey. Satu lagi dia ada dia punya fingerprint sensor ni. Korang just kalau korang nak unlock, tekan saja macam ni. Dan yang paling best kan, dia punya speaker daripada MacBook ni memang sangat-sangat aku sukalah. Okey. Okey, kita cuba main. Dia punya speaker tak pecah. Yang tu yang aku perasan bila aku first beli MacBook ni, dia punya speaker tak macam laptop lain. Laptop lain kadang-kadang kalau korang buat up ni yang paling maksimum sekali pun, dia akan pecah tau. Tapi bukan daripada MacBook. Sangat-sangat berkualiti. Dan apa yang mungkin kekurangan daripada MacBook ni, kalau korang mungkin ada masalah, orang kata apa, mungkin ada masalah suka main game, ataupun yang jenis yang fokus nak main game, mungkin MacBook bukan pilihan yang sesuai untuk korang lah. MacBook ni memang sesuai untuk korang yang suka buat kerja. Tengok, dia memang sangat-sangat snappy kan. Korang buat lah macam mana pun, macam ni. Cuma kalau korang user Mac, user Windows nak beralih kepada Mac, mungkin korang akan struggle sikit sebab korang nak kena belajar banyak sikit lah. Korang nak kena belajar banyak sikit. Sebab dia ada dia punya gesture dia tu. Dan antara satu feature yang aku rindu pasal guna Windows sebelum ni, kalau guna Windows sebelum ni, dia ada multitasking dia tu, aku rasa sangat best lah berbanding dengan Mac ni. Mac ni kalau korang nak tahu, daripada Mac ni dia macam ada lag sikit lah. Dia macam ada lag sikit. Okey, masih lagi okey. Korang kena buat macam ni. Masih lagi boleh sebenarnya kalau korang nak buat multitasking, buat dua window tu. Tapi kalau tanya aku, masih lagi better kalau korang guna Windows lah. Jadi kalau korang berminat, kalau korang suka tengah mencari laptop untuk kerja tapi tak mahal sangat, nak cari yang second, yang ni second je aku beli bawah 2K pun dah dapat tau guys. Jadi MacBook, untuk yang nak cuba MacBook yang pertama korang, aku rasa MacBook M1 ni masih lagi sangat-sangat relevan. Kena tengok juga untuk fokus buat kerja dan juga bukan untuk gaming, untuk buat kerja pejabat sahaja. Macam aku guna untuk nak layan AI, nak buat apa, nak search daripada Gemini, nak buat Microsoft Word, benda-benda yang simple. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, yang tu dah sangat-sangat power dah sebenarnya. Dan juga nak edit sikit-sikit, nak edit dekat CapCut, nak edit design dekat Canva, yang tu aku sangat-sangat recommend lah dekat korang. Jadi buat korang yang berminat, korang boleh je beli kat mana-mana kedai. Aku jamin insyaAllah berpuas hati tengok atas korang punya penggunaan juga tau.